buat panggilan ni bagi pihak syarikat Micro Energy Holdings Malaysia Sdn Bhd, pembekal khidmat kuasa solar ya, solar energy atau solar panel, dan cuma nak ambil masa Encik Muhammad Mazlan dalam 1-2 minit saja. Boleh saya teruskan? Okey, boleh teruskan. Okey, syarikat kami Micro Energy sedang menganjurkan lawatan site visit ke rumah pemilik bertempat di Lembah Kelang yang bil elektrik rumah melebihi RM500 sebulan. Dan tempoh hari pada bulan 3 tahun lepas, saya ada berhubung dengan Encik Muhammad Mazlan, dan Encik Muhammad Mazlan bagi tahu yang bil elektrik rumah milik Encik Muhammad Mazlan bernilai RM780 sebulan. So, Encik berapa yang Encik dengan isteri bayar untuk bil elektrik rumah sekarang ni? Yang sebulan. Jumlah tepat ke atau yang kira macam jumlah statistically? Jumlah tepat. Bil semasa ya. Oh, okey. Okey, kalau yang latest yang bulan Januari ni bulan Januari. okey. RM803 dan 47 sen. 803.47 lah. Ini rumah teres tingkat kan? Ya. Rumah teres 2 tingkat. Ya. 2 tingkat? Ya. Okey. So, bertempat di kawasan mana dekat Lembah Kelang ya, Encik Muhammad Mazlan? Oh, okey. Dulu saya tak tahu ya? Tak. Rumah Encik dekat apa? Sepang ke, Sri Kembangan, Kuala Lumpur, Puchong. Kat mana yang Encik duduk? Di Lembah Kelang. Lembah Kelang, area mana Encik? Di Seksyen 2 Shah Alam. Seksyen 2 Shah Alam lah. Ya. Okey, dan kami boleh uruskan site visit oleh energy consultant kami sama ada hari ini atau hari esok, dan atau minggu depan pada hari Khamis, hari Jumaat atau hari Sabtu lah. Tapi sebelum kami uruskan site visit tu, kami perlu terima bil elektrik semasa Encik yang terkini lah. Encik biasa bayar bil elektrik rumah menggunakan PNB app atau bil dihantar ke rumah ya? Ni apa nama tu saya lupa dah. Tapi yang konsep yang orang bayar dekat 7-Eleven tu. Yang bawah 7-Eleven. Tapi macam mana Encik rujuk dengan jumlah bil tu? Saya dapat bil elektrik. Okey, dan di bil elektrik tu kalau tengok di bawah tu dia ada barcode tu. Di situ yang guna bayar kat 7-Eleven tu. Yelah. Tapi bil elektrik tu physical copy tu dia hantar ke rumah ke? Ya, hantar direct ke rumah. Ke rumah lah. Ya. Okey, kalau saya berikan nombor telefon handphone peribadi saya, boleh Encik uruskan untuk hantar gambar bil elektrik terkini? Okey, boleh? Okey, boleh jotet tak sekarang? Untuk nombor nombor telefon tuan ya? Sebab nombor yang saya hubungi Encik ni, Encik tak dapat nak hubungi balik. So, saya berikan nombor handphone peribadi saya, boleh catat sekejap tak? Okey, boleh. Okey, nombor dia ialah 019 Okey. 389 Okey, 389 6357. 6357. Betul ya? Saya ulang ya. 019 389 6357. Ya, betul. Okey, maafin nak tanya apa nama tuan? Nama saya Arul, ARUL. Ini nama IC ya? Ya, nama penuh Arul Deva lah. Anak lelaki semua tak perlu kan. Sebab syarikat kami, saya bekerja dengan pihak reservation Micro Energy Holdings Malaysia Sdn Bhd, pembekal khidmat kuasa solar, solar panel atau solar energy lah. Dan bersempenan dengan pelancaran tarif baru bil api rumah mulai bulan 1 tempoh hari, dan konsep baru solar atap dan mekanisme berkaitan, syarikat kami ini sedang membantu pemilik rumah bertempat di Lembah Kelang untuk melawat rumah mereka oleh energy consultant kami lah, untuk menerangkan mengenai tarif baru bil elektrik yang dilancarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dan Tenaga Nasional, dan konsep baru solar dikenali sebagai atap dan mekanisme baru. Okey, tuan. Ya. Sebenarnya semua tu saya tak tanya pun. Ya. Okey, saya cuma tanya nama. Yang bagi explain nama tu kenapa? Oh ya, nama saya Arul, Encik. Kalau gelar Arul pun dah cukup lah. Kalau nak nama penuh, saya boleh berikan juga. Okey, nama penuh please. Untuk urusan formal ya. Untuk urusan formal.
Okey, Arul Deva. Macam mana IG? ARULDEVA. Kemudian? Anak lelaki. Anak lelaki, okey. Baskaran. BHASKARAN. Kamu bangsa apa? Melayu ke apa? Bangsa India. Malaysia lah. Rakyat Malaysia. Bukan Melayu Bukan. Kenapa bunyi Melayu? Saya dah banyak berkawan orang India. Orang Melayu, sorry. Oh, ya ke? Nah, so Sorry lah. kebetulan boleh Maaf, berbual. saya memang racist sikit ni. Betul lah. Okey. Jujur saya cakap. Oh, okey. Okey, kemudian apa nama syarikat? Micro Energy Holdings Malaysia Sdn Bhd, Encik. Micro Energy ya? Ya, Micro Energy Holdings Malaysia Sdn Bhd. Syarikat kami berdaftar dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia, Tenaga Nasional dan SEDA lah, badan berkanun yang buat approval untuk pemasangan solar panel di bumbung rumah. Okey, so ni alamak. Sebelum ni pernah kontak saya tahun lepas ya? Saya bulan 3 tahun lepas, Encik. Encik Muhammad Mazlan, isteri bernama Puan Nur Natasha, betul? Ya, betul. So syarikat kami memang dah berkecimpung dalam bidang solar energy atau solar panel sejak 13 tahun yang lepas, Encik. Sejak 13. Oh, dia secara hitam putih lah. Memang kita dah buat bisnes ni. Dulu kita buat roadshow. Saya ada jemput Encik menghadiri roadshow kami dekat Summit Hotel. Kebetulan Encik tu tak sempat nak hadir lah. Ya, betul. Encik ada buat booking tempat dengan saya tapi tak sempat hadir. Mungkin ada masalah sendirilah, itu saya tak nak tahu kan. Tapi yang sekarang ni pihak Kerajaan Malaysia dan Tenaga Nasional buat tarif baru mulai bulan 1 tahun ni. So dengan tujuan tu syarikat kami Micro Energy sedang buat lawatan site visit untuk membantu pemilik rumah bertempat di Lembah Kelang untuk mengurangkan bil elektrik dan mengetahui lebih lanjut mengenai konsep baru solar, atap dan mekanisme baru dan juga tarif baru yang telah dilancarkan mulai bulan 1 tahun lepas lah. Tahun ni, sorry. Okey, so maaf ni saya sekarang nak double check. Saya pun terlupa, mungkin saya dah tanya tahun lepas. Okey, so basically apa yang saya nak tanya ialah bagaimana syarikat Micro Energy ni dapat nombor saya? Dulu kita dapat referral lah sebab kita banyak buat roadshow kan. Roadshow bertempat di seluruh Malaysia lah. Dan setiap kali kami buat roadshow tu, di pintu masuk dan pintu keluar roadshow kami ada satu referral box. So dekat referral box tu ada seorang hadirin yang hadir sebelum ni, mungkin kenalan Encik lah, yang masukkan nama Encik dengan nombor telefon Encik dalam referral box kami lah. Dan saya wakil bagi pihak reservation. Memandangkan dulu roadshow dah diberhentikan, sekarang kami buat site visit, lawatan site visit. Energy consultant kami akan pergi ke rumah Encik untuk berjumpa dengan Encik dengan isteri sebagai pemilik. Rumah ni Encik dengan isteri ialah pemilik kan? Ya, pemilik sah. Pemilik sah lah. Okey, so ini rumah 2 tingkat bertempat di Seksyen 2 Shah Alam lah. Ya. So setelah menerima bil elektrik, Encik hantar melalui gambar WhatsApp ke nombor telefon saya boleh schedule satu site visit lah, lawatan untuk berjumpa Encik dengan isteri lah oleh energy consultant kami. Okey. Dan untuk sekarang ni, untuk hari ni kami ada masa pukul 3 tengah hari, 4 petang atau 5 petang. Kalau hari esok pula, masa yang diberikan ialah pukul 10 pagi sampai 5 petang lah. Tapi belah pagi itu pukul 10 pagi, 11 pagi atau 12 tengah hari. Dan belah tengah hari pula pukul 2 tengah hari, 3 tengah hari, 4 tengah hari atau 5 tengah hari lah. 5 petang, sorry. Dan dia cuma ambil masa dalam 45 minit atau 1 jam saja. Okey, alright. Okey, Tuan. Sorry, nak tanya. Ya. Okey, tadi Tuan ada sebut di mana adanya individu yang memberikan recommendation saya pada Tuan. Betul? The referral box kami lah. Encik nak tanya saya siapa, memang saya tak tahulah sebab saya bekerja bagi pihak reservation Micro Energy lah. Okey, so dan dulu kami buat booking untuk roadshow, sekarang kami buat booking the site visit pula. Lawatan site visit.
Okay, so basically saya curious lah, ingin tahu macam mana syarikat microenergy ni boleh terima recommendation. Dalam referral box kita lah, depan dekat pintu masuk dan pintu keluar roadshow kami tu, ada satu referral box dan satu feedback box. So siapa yang masukkan nama Encik dalam referral box kami, saya tak tahulah. Tapi saya sebagai pekerja dengan pihak syarikat Microenergy ingin membuat lawatan site visit lah, buat booking untuk site visit oleh pihak energy consultant kami ke rumah Encik lah, bertempat di Section 2 Shah Alam tu. Okey, Tuan. Ya. Tuan ni macam over explain lah. Ya, over explain. Ya. I have to because nanti saya akan dipersalahkan kalau saya beri maklumat palsu dekat Encik. Saya dah cakap maklumat palsu. Tak. Ini tugas saya. Memang masa booking reservation pun sama. Masa booking lawatan site visit pun sama lah Encik. Okey, Tuan. So, ni lagi satu. Sorry, kita move on ke topik seterusnya. Okey, berkaitan dengan saya ingin tahu yang referral box tu bagaimana dia berfungsi? Tak, referral box kita bila buat roadshow tu kita pernah buat di sekitar Malaysia lah, dekat Melaka, dekat Seremban, dekat Kuala Lumpur. HQ kami bertempat di Kuala Lumpur sekalipun lah. Okey, maksud saya, okey, maaf mungkin soalan saya tak betul. Referral box itu dia ada borang kan? Dia tak, dia cuma dalam tulis kertas kosong tu ada pihak hadirin yang masukkan nama dengan nombor telefon lah. Pihak energy consultant kami setelah potential client tu hadir kan, kami akan minta referral daripada pihak hadirin, sama ada kawan-kawan atau saudara mara yang mungkin berminat nak pasang solar panel dekat bumbung rumah dan mengetahui lebih lanjut mengenai solar lah. Okey, so pada kertas tu dia ada ditulisnya nama saya dan nombor telefon saya, betul? Dia nama Encik je, Encik Muhammad Mazlan dengan nombor telefon. Tapi pasal saya dapat nama isteri Encik bila saya berunding dengan Encik pada bulan 3 tahun lepas. Okey, so kalau dah memang betul nama semua tu, kenapa tahun lepas dia tanya saya lagi sekali nama saya? Tak. Sebab kita bila hubungi setiap klien, kita kena beroperasi call center kan. Kita kena perkenalkan diri dulu. Dan nak confirm balik sama ada nombor tu betul milik Encik Muhammad Mazlan atau tidak. Okey, sorry saya tengah sejuk kat sini. Tu yang menggigil sikit. Okey. Alright, tak apa. Okey, so maaf silap saya cuma nak elak sebarang kesulitan pada masa depan, itu sahaja. Tak ada. Sebelum energy consultant tu berhubung dengan Encik dan buat lawatan tu, mereka akan hubungi Encik. Pastikan yang Encik ada dekat rumah bersama isteri sebagai pemilik, dan setelah tu baru dia akan bertolak daripada HQ kami berjumpa ke rumah Encik lah, untuk berjumpa Encik dengan isteri sebagai pemilik rumah. Okey, alright. Okey, Tuan, sorry. Syarikat Microenergy ni dah berapa lama? 13 tahun. 13 tahun Tadi saya 13 tahun Encik. So kalau berdasarkan kira-kira ni 2014? Saya tak ada kalkulator dengan saya sekarang ni, tapi kalau Encik tolak 2026, tolak 13 tahun, Encik akan dapat tarik syarikat ni ditubuhkan. Okey, sebab tu dah ni kali pertama, sebabnya tahun lepas tu kali pertama saya dengar pasal nama syarikat ni. So okey. Encik boleh Google tengoklah. Kita memang berdaftar. Encik boleh Google cari syarikat Microenergy Holdings Malaysia Sdn Bhd, dan saya juga boleh hantar company profile kami pada nombor telefon Encik lah melalui WhatsApp. Okey. Sebenarnya sebab laptop saya rosak. Saya dah baru je hantar semalam pergi-baiki. Dan kalau nak Google pakai phone pun kita tengah on the call sekarang ni. So HQ kat mana HQ bertempat di Jalan Kelang Lama, Encik. Okey. Alamat tempat saya nak tulis ni. Dia tingkat 19 Menara K1. Encik tahu Pearl Point International Hotel tak? Oh, tak tahulah.
Dekat Jalan Kelang Lama lah. Batu... Saya sekejap saya cuba cari name card. Bukan Google Ha? Bapak, Tak. HQ bertempat di tingkat 19 Menara K1 lorong 31/137C Jalan Kelang Lama. Oh, bro. Dah lama kerja kat situ, takkan alamat tempat kerja tak ingat? Alah, bro. Tak lah, alamat penuh Encik. Encik nak minta alamat penuh kan. Tapi dia opposite side dengan Pearl International Hotel. Pearl Point International Hotel. Kalau nak kelentong pun berpada-pada lah. Biarlah make sense. Aduh. Tak, kita tak kelentong. Tak guna pun saya kelentong Encik. Okay. Oh, okay. Sorry. Select saya. So macam mana Encik? Boleh saya hantar company profile ke nombor telefon Encik? Boleh. Okey, saya akan hantar melalui WhatsApp. Encik dah perbaiki kan? Ya, betul. Okey, saya jangan risau, saya pasti akan hantar company profile kami dan Encik minta tolong Encik Muhammad Mazlan untuk balas WhatsApp tu dengan bil elektrik rumah untuk 2 bulan terkini lah. Lepas tu saya akan hubungi balik untuk schedule masa yang sesuai untuk pihak energy consultant kami berjumpa dengan Encik bersama isteri di rumah Encik. Okey, so saya nak tanya, selepas tu ada apa-apa perkara yang saya kena buat prosedurnya? Prosedur tak ada, tapi Encik berminat tak nak tahu mengenai tarif baru bil elektrik yang dilancarkan oleh pihak kerajaan Malaysia mulai bulan 1 yang memang dah keluar surat khabar. Oh, alamak. Kenapa tak cakap awal? Surat khabar pun saya dah lama tak baca. Lepas tu konsep solar pun baru. Yang dikenali sebagai atap dan mekanisme baru. Okey, so selepas saya visit tu apa prosesnya? Encik akan tahu lebih lanjut mengenai tarif baru, konsep baru dan bagaimana solar panel atau solar energy dapat membantu menjimatkan bil elektrik rumah Encik sehingga 80 atau 90%. Okey, so ada tak apa-apa macam fee yang saya perlu bayar? Untuk pemasangan memang ada lah. Segala urusan pertanyaan pasal harga ke apa, Encik boleh bertanya dengan energy consultant kami lah bila dia melawat rumah Encik. Okey, so alamak, takkan awak tak tahu ke? At least saya basic punya ke? Tak, saya reservation department Encik. Saya yang buat booking. Kalau saya bagi tahu maklumat palsu, nanti Encik salahkan saya. Saya cakap satu, energy consultant bagi tahu lain. Sebab energy consultant yang telah dilatih dan lebih kenal mengenai solar panel dan sebab dia ada beberapa kriteria lah untuk pemasangan solar panel untuk berikan harga promosi baru yang ditawarkan oleh pihak energy consultant kami dan syarikat kami untuk pemahaman Encik. Okey, so alamak, kenapa tuan selalu cakap risau bagi maklumat palsu? Saya tak cakap tuan bagi maklumat palsu. Tak. Saya kena bagi tahu yang betul je. Sebab saya pernah dituduh oleh pihak customer kami mengenai maklumat yang mungkin tak betul lah. Sebab kami memang tidak dilatih untuk berikan harga ataupun bayaran. Sebab apa-apa hal pun kita akan perlu dapat lesen daripada pihak SEDA, Badan Berkanun, sebelum kami mengusik bumbung rumah Encik sekalipun. Okey, sebenarnya secara pokok-pangkalnya saya bukanlah nak menuduh, tapi untuk kali ini secara pokok-pangkal apa yang saya ingin bertanya kepada tuan ialah sebenarnya procedure. What is the basic idea of the procedure? You know? Oh, procedure for installation. Basically, No. the customer. No, it's not the installation. What I meant is the payment procedure. Do you know at least the basic one? Basic procedure, because there are various forms of criteria, either via cash or credit card. That's all? Yeah, basically, of course, banks, I'm sure you are aware, offer easy payment schemes, right? Okay. So in that part of it, you need to liaise with the bank itself. Okay.
Alright, that's all. Okay, so ni kira wrap up lah. I Nama... will send you the WhatsApp. Jangan risau. Semasa bercakap ni sekalipun, sekejap ya, saya cuba minta kebenaran untuk ambil handphone saya ya. Sebentar ya, Encik. Boleh tunggu di talian tak? Bagi saya tak kurang daripada 1 minit. Sebentar ya. Okay. Saya bagi, Encik ada call waiting dalam handphone Encik tak? Boleh terima panggilan? Ya, boleh. Boleh ha. Sekejap saya call dulu Encik. Kenapa tak skip nombor saya? Saya memang pernah berhubung lah Cik. Ada dalam handphone saya. Okay, alright. Dapat kan? Ya. Okay, so... Lepas ni... Sorry? Okay, just to wrap up lah. So, nama tuan ialah Arodera, anak lelaki Baskran. Dan... tapi itu tak penting kan Cik? Sebab nama penuh saya, itu ikut IC saya. Tapi saya susahlah kalau nak bagi dekat orang kan. Nanti disalahgunakan susah juga kan. Tuan, kenapa kamu kata tak penting? Tak, Encik rasa penting saya dah bagi. Tapi nombor IC semua saya tak boleh bagilah. Selain daripada tu, cuma saya bagi nama penuh saya lah. Seperti IC saya. Boleh? Okay, sebenarnya, okay macam ni. Saya dah hantar company profile kami sekalipun dekat Encik Muhammad Azlan. Just to clear things up, okay, this is a formal procedures, which is from the perspective of the company and the client. So that's why I need to know the full name, the actual name. You got me? Okay. Okay. Yeah, but even in my, I'm sorry, my apologies, even in my WhatsApp, my profile is only name as Arul, A-R-U-L. Okay, so macam ni lah. Okay, I'm sorry for wasting your time up to 23 minutes. So let me get it straight to the point, okay? The conclusion. Alright, so saya dah Google. Sebenarnya basically syarikat ni kalau berdasarkan dalam Google lah kan. Quote-unquote all on the Google. Ianya bermula pada 2011, bukannya 2013 apa. Kemudiannya kamu menekankan, jangan risau, ini bukan semua. Sebab saya suspicious lah. Kamu ni apa, scammer ke apa? Tak, kita bukan scammer. Okey, kemudian mana kamu dapat nombor saya? Mana kamu dapat nombor referral? Okey lah, tak apalah Cik. Sebab saya pun, kalau saya nak... Sorry? From who the referral is? I don't know. I'm working with the company, sir. It's not that I'm just making things up, you see? Okey, fikir logik lah. Kalau seseorang telah menawar bagi referral nama kamu kepada orang lain, orang itu akan beritahu kepada kamu. Kenapa kawan saya ni so-called referral tak beritahu saya? Kenapa? Why? Dia okey, tak apalah. Kalau Encik rasa ragu-ragu yang saya ni scammer, which is you are. Sorry? Which is you are accusing me, is it? Okay, it's okay then. No problem, Encik Muhammad Azlan. I don't want to take up your time since you are skeptical and you think I'm a scammer. It's fine, sir. Which is you are. Okay, go ahead, sir. Bye-bye. Bye. Hey, wait.